Assalamualaikum. So saya sebenarnya nak buat analisis game Wise Mirza masa session training ataupun sparring hari tu 8 Mac 2025. So saya just go through game-game yang dia kalah lah. So memandangkan dia pun uh, penat nak go through. Jadi saya video kan, nanti later dia tengok. Dan so saya just fikir just sharekan lah dengan lain-lain, mungkin boleh belajar jugalah. Alright, so kita terus kepada game. So game yang pertama adalah antara Wise Mirza dan juga siapa ni, Haras. So ini bukan Haras kita, ni Haras lain, so orang luar. So sebab saya open je untuk orang luar masuk sekali, jadi alhamdulillah jugalah dapat few yang masuk join tu agak bagus. Jadi boleh bagi saingan lah kepada pelajar-pelajar kita. So untuk game ni Wise main putih, Haras main hitam. So basically kat sini uh, Haras dia main Sicilian defense. So and Wise dia balas. I think ini agak normal move lah untuk Sicilian. Rasanya saya pun tak ingat, ini rasanya macam close Sicilian kot. So ada kalau nak explore, mungkin boleh explore open Sicilian. Kita naikkan kuda. So let's say dia buat move, maybe dia move kuda juga, for example. So kita boleh move ni. So and then kita boleh move bishop ke sini. So ini tak silap open Sicilian lah. So kalau nak try, boleh try. Macam saya recently, kalau orang main Sicilian, saya suka pakai this opening lah. So boleh cuba explore kalau nak explore. So balik pada game. So ni apa yang Wise mainkan. So ini dia buat double pawn kat sini. Okay je move ni. Ataupun kalau nak tunggu, kalau saya recommend maybe just tunggu develop je piece dulu, ataupun maybe castling dulu. Ni so far tak ada apa-apa ancaman pun terhadap bishop ni. So maybe later lah baru nak makan lah kalau nak buat double up the pawn. Contohnya kalau let's say dia move pawn ni, ancam ni, so masa ni kalau nak fikir nak makan untuk double the pawn, so okay. Tapi selagi tak ada ancaman ni, saya recommend better kita buat move lain lah. Sama ada kita develop kita punya piece, ataupun maybe kita just castling siap-siap. Yang ini pun sebenarnya saya apa tu saya tak rasa move ni boleh je nak buat, bukannya salah pun. Tapi kalau saya lebih suka buat castling dulu. Sebab ini kalau let's say dia makan pun, kita masih ada lagi queen. Kecuali kalau nampak macam mengganggu, kita nak move queen pun tak boleh, nak move kuda tak boleh. Then maybe kita boleh move ni untuk provoke dia lah, sama ada dia nak makan. So kita just makan balik, so tak ada mengganggu kita lah. So kalau rasa belum masa nak jalan apa-apa, boleh je develop dulu piece ke, ataupun castling dulu kan. Itu saya punya pandangan lah. Okay, jadi kan saya actually saya suka kalau move ke belakang dulu. Sebab in case kalau dia move ini pawn ni, maksudnya dia weakenkan dia punya king punya safety. Jadi kita masih ada lagi ruang untuk kita selamatkan bishop ni. Even kat sini pun kita dah open untuk bishop ni pergi kat sini. Okay.
Kalau saya just apa tunggu, saya tak makan terus, saya just apa move back. Just in case kalau dia move kat sini is good, sebab dia dah macam saya cakap tadi, dia open up dia punya apa tu defend. Dia weaken kan dia punya pawn lah basically. Yang ni saya duk fikir kalau ada lagi improvement move lah. Saya kata ke sini ke, jadi boleh control file ni. Boleh kat sini, kalau let's say dia ancam kat sini, then boleh kita move kan. Tapi at least kita dah control file ni lah. File ni. Okay. Itu saya punya ni lah, saya punya pandangan. Actually apa move tukar ni tak adalah ni sangat. Cuma saya fikir lebih baik lah kita apa macam make sure kita punya pawn ni selamat dululah kot. Sebab tadi kan makan, 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 makan. Dan kita kena move sini, ataupun kalau nak kita trade sini lah, makan sama makan. Kita tengok apa jadi ya. Makan, makan, makan. Okay. Oh, tu yang dia buat. Okay, alright. Tapi sebenarnya kat sini ni boleh makan dulu ni. Ni free pawn. Kita dah ini dah kira macam dah nak masuk end game kan. Bukan dah nak masuk, memang masuk end game dah. So kalau ada apa-apa peluang untuk makan pawn tu, kita makan, jangan miss. So yang ni sayang ni, miss pawn. Sebab kat castling ni lepas ni boleh castling, dia tak ada apa-apa yang immediate check pun. Okay. Dia tak ada immediate attack. So sepatutnya makan. Okay. So at least dia dapat juga makan. Sebab apa, dia pun tak protect tadi. Ini actually nampak dia prepare ni. So kena start fikir lah macam mana nak protect ni. Okay, dia nak attack ni. Okay, ni kena start fikir ni. Okay, at least okay. Yang ni saya rasa move yang lebih baik mungkin yang ni kot. Okay, try attack ni, dapat makan pawn. Okay, kemudian ada ni. Tapi kalau king ni jaga, dan kita just move away lah. So rasanya move yang better adalah kita keep attack ni. So kemungkinan dia akan pergi sini lah untuk defense. Actually ni macam weakenkan dia punya pawn structure jugalah sebenarnya. Maybe just slowly dulu tengok move. Apa, ambil masa lah, ambil masa tengok dulu move hitam apa. Dan baru buat move lah. Tak payah kita pergi teruskan, mungkin pergi satu dulu. Tengok kalau hitam pergi sini ke, ataupun hitam pergi sini ke, dan kita tahu kita fikirlah next move kita apa. Sebab hitam pun dia macam quite limited juga, dia punya apa yang dia boleh jalan. Okay, kat sini Wise tak perasan ini adalah checkmate. So dia jalan, dia makan, dia nampak peluang makan, dia makan. So checkmate. So sepatutnya dia kena aware. Okay, kita kena sentiasa aware kita punya king kita, king safety defense kita. Sentiasa kena aware. Bila setiap kali lawan kita move je, kita fikir apa lawan kita nak buat. Dan ingat kita punya king kita. Terutama tengok kat sini ni, ini memang obviously nak attack king.
Dia tengok macam mana dia boleh attack. So sepatutnya try to defend. Tapi ni dia kena makan lah kat sini kan. Tapi at least apalah, dia makan, kita boleh makan. Okay, kalau dia check sini pun kita boleh gerak ke bawah. Dan sini kita ada benda yang ataupun rook yang defense kat sini. So kalau dia nak move pun mungkin dia move ke sini lah. Okay, keep attack ke sini. Tapi kita pun boleh defense lah kat sini. Kalau dia pergi sini, dan kita boleh ke bawah. Dan apa, so tapi apa, marvel dia game ni kenapa kalah? Sebab tak alert. Tak alert checkmate. Okay, so kita move ke game yang kedua. So game kedua adalah antara Wise dengan jurulatih catur. Okay, jurulatih catur ni apa tu, tengok dia memang kuat lah. Okay, ni orang luar juga. Okay, dia agak kuat jugalah dia punya apa, game dia. Saya tak pastilah dia dewasa ke ataupun under 12. Tapi basically agak strong lah. Pun sama juga, dia main Sicilian juga. Okay, Wise main putih. Okay, kat sini ni ada satu yang apa tu lah, yang mungkin tak sense kat sini. Okay, kat sini dia boleh move sini. Okay, makan. Since kuda ni kat sini, okay, dia naikkan kuda ni sebab dia nak control apa, square ni. Sebab apa dia nak control square ni? Sebab dia nak move ni ke depan. Okay, kalau dia move depan, makan, tak boleh makan balik sebab ada kuda dan even ada queen. Okay, move ke belakang, dan sini adalah double attack. Okay, double attack kat sini. So ini quite powerful move lah. So kat sini mungkin apa, dah kena alert kat sini. Mungkin kita boleh movekan kuda ni siap-siap ataupun bishop ni siap-siap lah. Okay, untuk elak daripada attack tu. Mungkin dekat sini ke bishop ni. Okay, control kat sini siap-siap. So ini mungkin apa, tak nampak lah. Memang susah nak nampak lah move ni. Okay, tengok dia move. Okay, makan. So dia attack bishop takkan nak makan pawn. Nanti kena makan balik dengan kuda ataupun dengan queen. Basically dengan kuda lah, dengan kuda. Sebab ini kalau makan balik, barulah queen makan. So still rugi lah. Okay, 1, 2, 1, 2. Tapi kita dapat kuda dengan pawn. Dia pula dapat bishop dengan kuda. So kita rugikan. So that's why tak makan. Ke belakang. Oops, sorry. Okay, bishop ni ke belakang, and then apa, dah kena double attack. So dekat sini Wise move ke sini. So kalau ikut komputer, dia lebih suka move ke sini. Okay, sini. So kalau dia makan, kita boleh makan balik dengan apa, okay, sorry, kalau dia makan balik dengan pawn. So bishop kita dah ada kat sini tadi. So maybe kita boleh attack kat sini ataupun just biarkan pin tu lah. Okay, so makan. Saya rasa patutnya just makan je. Okay. Tapi mungkin Wise ada idea nak attack kat sini ni sebenarnya. Okay, so dia castling, makan. Okay, makan. So sebenarnya tadi Wise dia try to attack dekat sini. Tapi macam saya cakap, orang ni agak kuat, jadi dia perasan move tu. So dia castling. Yang ni kan saya rasa maybe ada move lah in code. Macam ni masuk dalam pin. Mungkin boleh move ke atas kot queen ni. Kalau kat sini dah jadi pin, maksudnya ini dah tak boleh mobilize. At least kalau kat sini dia still boleh movekan kuda ni. Mungkin ada attack kat sini.
contohnya, tapi still boleh move kat sini and attack this one kan. Jadi jadi saya rasa move kat sini dia masuk, kalau boleh elak daripada masuk ke pin, kita elakkan lah. Jangan kita saja nak masuk dalam pin lawan lah. Ini maybe nak try double pawn. Tapi kalau kat sini kita tengok kuda ni boleh buat apa. Kuda ni boleh kat sini attack. Mana sesuai attack kuda tepi sini. Okay, tak apa, move dulu. Kalau tak, sekejap tengok komputer kata apa. Sekejap. Kalau ikutkan komputer, dia suggest yang terbaik adalah ini, rook ke e4. So rook ke e4 cadangan dia. Maybe kita boleh move kat sini kot untuk attack queen ni. Mungkin itu idea dia lah. Okay, ni dah kena kat sini, dia kena double attack. Okay, so sayang lah. So terpaksa hilang satu lagi rook. So yang ni nampak apa, dah under attack lah ni. Memang tak ada option lah, hilang queen. Okay, yang the rest ni lah. So kat sini checkmate lah. Ada move ke nak selamatkan? Boleh selamatkan lagi kalau kita naik ni. Naik ni, dia boleh check sini, ke sini. Oh sini, dan tak ada lagi, belum ada checkmate lagi. Mungkin dia akan move sini dulu. Okay, pun susah kita nak selamatkan sebab sini adalah checkmate. Boleh kini temporary boleh lah sini, tapi kena makan. Okay, so game ni agak apa ni lah, susah lah nak selamatkan ujung-ujung ni. Alright. So kita tengok game yang ketiga. Game ketiga adalah Wais Mirza dengan Mat Kila. Okay, kalau tengok chat hari tu, Mat Kila ni sebenarnya Umar Lufti. Okay, Umar Lufti ni dia main agak bagus juga, sebab saya pun ada main dengan dia. So agak bagus jugalah. Saya tak pernah dengar nama dia sebelum ni, sebab sebelum ni masa kita buat training tak pernah encounter lah nama dia ni, first time. Tapi tengok game dia agak bagus lah. So ini was my Scotch defense. Okay, kat sini actually Wise punya mistake. Okay, sini ni kuda ni actually bishop tu jaga. So sepatutnya just selamatkan bishop lah. Okay, ataupun maybe boleh pergi kat sini attack kuda ni.
So kalau dia makan boleh makan balik. So kat sinilah mistake yang mungkin cost the game lah. Sebenarnya kat sini ni dah ada ni. Ni boleh makan ni. Check sini. Force Kingfish sini. Kemudian boleh cari ni, follow up attack. Okay. Okay. Kalau kita dalam end game dan kita ada disadvantage, kalau boleh, kalau kita dalam keadaan disadvantage, kalau boleh kita jangan tukar piece, jangan trade piece. Jadi kita try maintain kita punya piece, especially piece kita yang power lah. Okay, dekat sini okay, makan pawn. Okay, untuk Umar Lufti ni, kalau kita tengok kat sini, kalau saya cadang untuk masuk je ni. Okay, masuk je. Okay, jadikan queen. So dia mau tak mau dia memang terpaksa makan. Okay, so kita makan. Walaupun nampak macam kita hilang queen kan, tapi sebenarnya kita kena ingat queen tu asalnya daripada pawn. Okay, so dia hilang kuda, at least dia hilang satu lagi defender. Okay, lawan kita hilang satu lagi defender. Dan ini pun anytime dia boleh masuk ni. Dia pun susah nak halang, boleh lah dia apa jalan kat sini kan. Tapi senang je, kita apa move queen kat sini dah protect dah. Okay, dia takkan nak hilang rook lagi. Sebab dia dah dalam keadaan disadvantage kan. Jadi apa kalau apa Umar Lufti tengok video ni, so untuk yang game ni, even dekat sini dah boleh masuk dah ni pun sebenarnya. Okay, biar je dia makan, kita makan balik. Dan kita ada satu lagi apa tu, pawn untuk jadi queen. Kalau tak pun kita punya ni, kita ada satu queen, satu rook, lawan satu rook. So sepatutnya kita boleh menang. Dan kita kurangkan defender lawan, sebab kita dalam keadaan advantage. So kalau dalam keadaan advantage, kita try nak bertukar piece. Kalau kita dalam keadaan disadvantage macam Wais ni, okay, kita try nak maintain kita punya piece. Okay, okay. So ini good move lah. Okay, dia makan untuk dapat queen. Okay, okay, check. Okay, dekat sini ni saya lebih recommend move maybe move yang macam ni, ataupun maybe apa start naikkan apa rook ni lah untuk bantu attack. Kat sini dah tak boleh move, dia boleh tak boleh move sini, dia boleh move sini. So kita boleh try closekan lagi apa tu king punya movement. Kalau kita tengok sini lama lagi ni game ni. Kita tengok apa jadi. Kita daripada move ke 42 ni. Panjang lagi, panjang cerita lagi. Dua queen.
then baru checkmate. Dekat sini tadi, okey. Dekat sini rasanya kalau kita move sini, okey, kita limitkan pergerakan king ni dah tak boleh jalan sini. Okey. So katakanlah dia bagi a check, dia tak boleh bagi check pun sebab kita boleh makan. Okey. So katalah ada jalan, oh sorry tak perasan. Ini kena kat sini. Okey, ini boleh makan. Okey. So katalah kita jalan sini. Okey, limitkan sikit. Okey, katalah king dia jalan kat sini. So kita boleh je check kat sini. So dia dah terpaksa move ke sini. So then kita boleh check sini, move sini. Mungkin boleh check sini. Okay, katalah ada move sini. So then kita boleh maybe kat sini ke, kat sini. Okay, macam ni dia akan move sini lah. Okay, sebab kalau tidak checkmate. Then maybe kita boleh limitkan kat sini. Kalau dia jalan sini pun, okay, kalau dia jalan sini pun, sini adalah checkmate. Okay. Kalau dia jalan sini, sini pun checkmate juga. Okay. So memang dah tak boleh nak selamatkan. So basically moral dia, bila kita dah ada sorry kat sebelah tadi. Oh tadi kat sini. Okey, dia jalan sini kan tadi. Okey, bila kita dah ada advantage ni, king pun dah macam actually macam ni putih dah helpless lah. Nak check pun tak boleh menjaga. So kita start kawal king. Okey. So dia dah tak boleh buat apa dah. Dia tak ada move sangat. So sini pun kita move, ini pun tak boleh nak move mana-mana, kecuali kalau dia nak move pun katalah dia move ke sini pun, dan kita boleh start macam ni. Kalau dia move situ, dan kita maybe boleh move sini. Okay. So kalau jalan sini pun, sini tak boleh. Ini memang dia tak ada jalan lain lah nak selamatkan pun sebenarnya. Okay. Kalau dia jalan sini tak boleh, tak buka. Okay. So ini memang kat sini dah checkmate. So yang ni memang tak boleh buat apa lah. The last pun dia boleh buat pun, cuba lewatkan je lah. So dia makan. So and then dia boleh jalan sini. So kat sini checkmate. So kita kena ni, jangan just simply check je, kita plan. Okay, tengok king punya, dia panggil king netting. Tu dia panggil king netting. King netting tu maksudnya kita tengok kita netkan king tu, ataupun kita kepung king tu supaya king tu tak boleh lari mana-mana, ataupun king tu punya movement tu limited. Alright. So ini 3 game yang saya nak cover. Jadi nanti boleh tengok, mudah-mudahan dapat belajar jugalah daripada game ni. Alright. Okay. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.